kerajaan akan terus memberi sokongan padu terhadap pembangunan sukan negara bagi memastikan bidang itu bergerak seiring dengan kemajuan ekonomi, intelektual dan budaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau bersama Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh akan terus berusaha memenuhi keperluan sektor sukan selain menghargai semua pihak yang menyumbang kepada kejayaan Malaysia dalam arena itu. Dan saya tentu bersama Hannah Yeoh akan perhati, cuba bantu apa yang mampu, sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya, apa yang mungkin. Kerana negara ini nak maju dari segi ekonomi, nak maju dari segi budaya, nak maju dari segi intelek, tapi nak maju dari segi sukan rakyat ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2025 di Bulatan Sultan Azlan Shah di Ipoh pagi ini. Buat julung kalinya, program yang memasuki tahun ke-10 itu diadakan di luar Lembah Kelang dan disambut serentak di seluruh negara hari ini. Kira-kira 10,000 peserta menyertai program berkenaan yang dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti kecergasan termasuk larian dan kayuhan basikal.